Kami tak reda akak saya duduk buat macam rumah sendiri. Bila cukai minta dekat kami, memang kami tak bagilah. Pertama sebab tu memang saya sangat sarankan urus harta tu bagi selesai. Siapa yang nak duduk dan dia nak duduk situ, dia beli bahagian. Dan orang yang macam ni sepatutnya dia kena sedar diri. Yang dia duduk tu atas tanah pusaka. Bila tanah pusaka ataupun rumah pusaka ni ada waris lain punya bahagian. Bila waris lain punya bahagian, kalau dia buat macam ni, dia kira ambil manfaat tu tanpa keizinan, dah kira macam ambil bahagian anak yatim yang lain. Kira berdosa lah tu. Sebab tu orang yang duduk ni pun dia kena sedar diri lah. Sebab mungkin orang yang buat macam ni dia tak sedar sebenarnya. Dia duk anggap rumah tu dia punya. Itulah. Ini antara kesan lah kalau kita tak uruskan harta pusaka tu bagi habis.